proud. Oh, ni kita vlog kita simple ya, ringkas. Aku dah starting dekat tempat yang kita dah sampai pun. Kita dah on the way ke APD Circuit. So malam ni kita nak healing-healing ya Fahmi? Ya. Ya, nak healing dengan biasanya healing ni ada geng-geng kereta lah yang ramai. So ada juga lah konten kereta yang kereta juga. So macam ya best lah. So kita punya healing ni lain sikit aura dia. Ya. So kita itu lagi dia mana sampai. Almost there. Ya, almost there. Almost there. So kita tengoklah apa yang ada dekat situ kan Fahmi? Ya. So sepatutnya ada dua kereta lah yang pergi, satu Persona dan satu Honda FD. Yeah. Tapi sebab kereta Persona aku tu biasa-biasa and tak make up and Belum siap lagi. belum siap and agak awam lah untuk ditonton. So aku pilih untuk datang dengan ni lah sebab kereta dia dah lawa tapi tak pernah dia tunjuk. Let's go. Kita dah sampai. So kat atas tu track dia. Event tak start lagi. So kita look-around cari minuman dulu lah kan. Tak lah. Tapi aku sendiri pun tak tahu aku kat mana ni sebab tengok tu macam sendu. Itu lah. Ke sebab sini sendu. Iyalah. Sana. Oh atas tu ke? Ada lagi atas. Lah memang sini je ke parking? Lepas tu kita kena explore dulu tengok. Actually kami dua ni first time. Yeah. So aku teringin nak pergi event drift tu, tapi nanti lah tengok kalau ada lagi nanti kita pergi event drift pula. Ini just healing-healing je dulu. healing. Ada bajet kita boleh join yang Ya, drifting. Wow, kita dah bayar tiket. So ni tiket masuk dah. Yes, APD Circuit. tiket masuk. Tiket masuk. So kita pakai And harga pun berapa tadi? RM10 seorang. Lepas tu parking kena tambah lagi RM10 untuk parking atas ni. kita parking atas. Kita ambil parking yang atas tau. So view dia lagi menarik sebab kita punya parking sebelah tu memang tempat orang main drift. Oh, gila-gila. Mantap. Yo! Okay, aku pula. Mantap geng. Yo! Mantap geng, let's go. Wow. Wow. Kita nampak situ ada. Atas tu ada lagi dah. Ada. Hah, ada lagi? Oh, okey. Tak, dia kan ada auto show dengan auto show, makan-makan dengan drift. Tak relax Kereta tak relax, aku relax. Oh, kau relax, kita tak relax. Oh, kau boleh kau.
Woi, yang ni pun baik juga ni. Oh, view kita macam ni ya. Bila buat starting Semat sana tu tersilap. Siapa yang nak join taxi drift, siapa yang nak join taxi drift boleh pergi situ lah. Mami kita chill lah. Ya, Kita chill kat sini ya. Kita chill kat sini ya. So ni kita lighter, kita fire sebab kepanasan Mami. Ya, kepanasan. Kepanasan. So, kita ambil angin aircon dulu. Ambil angin aircon. Kepanasan di luar. Sebab tu tengah drift je. So kita punya spot parking ni memang baik Ya, memang baik. Nampak semua. Nampak semua view lah. Tapi itulah, aku nak naik yang taxi drift tu, tapi modal kurang sikit lah ni. So mungkin next event aku Next event insyaAllah kita join yang taxi drift ni lah. So geng, kita dah nak balik. Kita dah settle lah kot kan. Tengok depan. Ui, depan kita Supra geng. Depan Supra. Depan kita Supra. So sampai kat situ je lah vlog simple kita. Ringkas saja sebab aku tak plan nak buat vlog ni. Tapi macam alalang dah nak pergi tempat yang gila-gila tengok kita orang main drift, ada car show, auto show semua kan, apa benda semua kan. So macam kita baik cuci mata lah dekat event tu. So nanti next event kalau ada lagi yang event macam tu, aku akan buat vlog sini lagi lah. Mungkin aku akan join taxi drift tu lah. So jangan lupa to like, share, comment, subscribe. Kita jumpa di next video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.